Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa wala. Hormati Tuan Imam, petugas-petugas dan ahli-ahli jawatankuasa masjid, alwi sebanyak tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali syukur kepada Allah masih bersama kita nikmat besar iaitu kehidupan ini. Syukur Allah masih memanjangkan umur kita. Kemudian membuka hati kita dapat juga kita melapangkan masa kita yang sibuk untuk datang menjadi tetamu di rumah Allah. Amalkan kita untuk mengaji, untuk belajar, bagi meningkatkan kepahaman kita terhadap Islam, satu-satunya jalan hidup yang benar atau sistem din dia panggil. Satu-satunya jalan hidup yang benar, bersifat sempurna, kesempurnaannya mencakupi semua aspek kehidupan. Sebahagian besar daripada Islam ni kita ada faham dan kita beramal. Kemudian yang wajib sebahagian lagi kita sepatut tahu, yang betul tahu, yang sepatutnya kita tahu, kemudian yang kita tak tahu lagi kita tambah belajar. Kemudian sebarang kekurangan, kelemahan kita pun keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malam ni tuan-tuan kita baca sikit surah Hujurat, muka surat 515. Surah Al-Hujurat, muka surat 515. Hujurat ni makna kata ghurafat, bilik-bilik isteri-isteri Nabi SAW. Jadi kita pergi ke Mekah, Masjid Nabi. Di belakang pada mimbar Nabi itu, dekat dengan Raudah, itu makam Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Itu ialah bilik Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu dia panggil hujrah. Kemudian Nabi wafat di situ dan dikebumikan sallallahu alaihi wasallam di situ. Kemudian dikebumikan juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar sebelum dia kembali ke rahmatullah setelah ditikam oleh Majusi, minta anak dia jumpa Ummul Mukminin, izinkan dia kalau boleh dikebumikan sebelah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dua-dua mereka ni berada di situ. Jadi kita pergi sana, kita sempat ziarah Nabi dan ziarah mereka dua bagi salam. Ini manusia yang besar sumbangan mereka untuk Islam yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi malam ni kita baca sikit surah Al-Hujurat. Jadi sekat muka pun jadilah. Jadi kita mula bacaan tuan-tuan. Muka surat 515. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Kita baca sikit tuan-tuan, masa kita sikit. Ini antara surah-surah yang hebat tuan-tuan. Diturunkan di Madinah Al-Munawwarah sesudah perpindahan Nabi SAW dari Mekah yang penuh kezaliman, penuh berhala 360 di Kaabah. Terbesar sekali ialah di luar yang disembelih kurban Al-Lat wal Uzza. Bila pindah ke Madinah, turun ayat-ayat kepada orang yang beriman, berbeza dengan ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan ialah pertama untuk membina balik keimanan sepenuhnya kepada Allah, keimanan dan keyakinan adanya hidup sesudah mati, keimanan, keyakinan bahawa kita semua akan balik bertemu Allah, semua kegiatan hidup kita akan dipersaksikan, dipertontonkan, kemudian akan diberi balasan. Dua saja, iaitu syurga atau neraka. Kemudian dijelaskan bahawa hidup di sana ialah selama-lamanya, adalah menjadi kerugian orang yang tamak dunia. Kemudian akhirat terbiar, kemudian mati, sesalan sampai dengan yang mata darah sekalipun.
tidak akan dapat balik ke dunia ni. Jadi kita untung sebelum kita mati kita dapat dengar, kemudian kita dapat tahu. Kemudian sekarang yang mampu kita usaha untuk membawa balik bekal untuk hidup selama-lamanya di akhirat nanti. Jadi 60-70 tahun, berapa minit sangat hidup di akhirat. Tapi oleh kerana kita kurang dapat peluang nak mengaji, akhirnya balik kepada Allah dalam keadaan kurang persediaan, kerana kita menanggung kerugian selama-lamanya di akhirat nanti. Jadi siapa yang hidup dia hammuhum butunuhum, hidup dia matlamat dia perut nak makan saja. Allah bagi dia tak kenyang sampai mati. Dia kaya tapi tak cukup. Tapi orang yang harap kebahagiaan Allah, contoh sahabat dulu, Allah bagi dia rezeki yang sedikit, tapi Allah berikan kepada dia wa kana Allahu bihi, Allah bagi dia rasa cukup. Wa kana Allahu bihi, walaupun sikit, tapi Allah bagi dia rasa cukup, dan dia rasa cukup sampai mati, tidak mengambil hak orang lain, malah nak diberi pun hak rakyat dia tak mau. Abdullah bin Mas'ud ketika dekat nak mati radhiyallahu anhu, khalifah tanya dia, apakah mau tabib untuk rawatan? Dia kata tak payah, saya nak mati. Tabib datang pun, saya nak mati, menyusahkan tabib. Kemudian bagaimana dengan anak-anak gadis engkau, anak-anak perempuan engkau? Pada mereka saya telah sampaikan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa dia pesanan Nabi? Setiap malam baca surah Al-Waqi'ah. Tapi kita kalau tak dapat baca surah Al-Waqi'ah, ada yang ringkas wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kita tak sempat nak sampai, panjang nak habis, ada jangan tinggal wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kemudian ada ayat-ayat yang kita baca walaupun sikit sama dengan 1000 ayat. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Satu ayat sama dengan 1000 ayat-ayat lain. Dalam surah kita baca dalam Quran ada, tuan-tuan. Surah, kalau salah anak, ialah surah Al-Hasyr. Jadi malam ni, ayat ni, surah ni tuan-tuan turun di Madinah Al-Munawwarah, mengajar adab atau tata tertib. Kalau kita hari ni protokol lah, tapi ini lebih pada protokol lagi. Ini yang diajar oleh Allah kepada Nabi supaya diajar kepada umat. Jadi turun ayat ini kepada kepala negara. Bagaimana nak berdepan dengan kepala negara? Nak berdepan dengan ketua hakim, nak berdepan dengan kepala masyarakat, nak berdepan dengan murabi atau pendidik guru yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nak jumpa dengan orang yang berusaha untuk mengislahkan kehidupan manusia, itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana adab kita, sama ada semasa hidup ataupun sesudah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi zaman dulu, sekarang Rasulullah sudah wafat. Kemudian zaman kita, adab ini tetap kekal diabadikan Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit tentang masa kita sikit. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini ialah panggilan Allah yang Maha Pengasih kepada orang-orang yang Allah kasih. Siapa orang yang Allah kasih? Ialah orang-orang yang beriman. Dipanggil dalam tafsir Nidaul Habib lil Habib, seruan Allah yang Maha Pengasih kepada orang yang dikasihi. Siapa yang Allah kasih? Ialah orang yang beriman, baik di zaman mana sekalipun atau zaman kita akhir. Yang beriman dikasihi Allah dan dikasihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi panggilan ini sahabat-sahabat dah faham. Kalau panggil ya ayyuhalladzina amanu, ada sesuatu yang Allah akan jelaskan untuk kesejahteraan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
Wahai orang beriman, itu panggilan Allah yang Maha Pengasih kepada orang-orang yang Allah kasih. Siapa dia? Iaitu orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada rukun-rukun iman. Ada hidup sesudah mati, ada syurga, ada neraka. Kerana di langit ada arash, ada Baitul Ma'mur. Jadi ada syurga, neraka. Nabi Mi'raj semua diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah bersifat Maha Kaya, Maha Bijaksana. Rabb dan Ilah, sembahan dan penguasa hidup manusia alam seluruhnya. Jadi Allah panggil. Sebab itu sahabat-sahabat amat tersinggung rasa bila panggil ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tidak ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, kita baca surah Al-Baqarah. Wahai manusia, abdikanlah diri kamu kepada Allah, kepada Tuhan kamu. Tapi bila mai ke Madinah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Panggilan Allah yang Maha Pengasih kepada orang-orang yang Allah kasih. Mereka tunggu apa yang Allah nak beritakan. Dapat terima dengan yang mata, tuan-tuan, dengan hati yang gembira, sebab dapat bimbingan dan petunjuk daripada Allah untuk mengurus kehidupan ini. Kita umat Islam kerana dijajah lama, sekolah dikuasai oleh penjajah dulu, dia tinggal sistem yang teruk. Kerana mai kita zaman kita lihat, tak semayang tak boleh marah, tak semayang tak boleh tibai, tak semayang tak boleh zakah, marah pun tak boleh. Dalam Islam Nabi kata wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Suruh anak kamu, ajak anak kamu salah ketika berusia 7 tahun. 3 tahun kita linian dengan dia, kita tolak ansur lembut. Semayang mak, Allah suruh, Allah bagi kita hidup, Allah minta kita terima kasih kat dia. Sebab semayang itu ialah untuk mengingati Allah. 3 tahun kita linian dengan dia lembut, kasih anak, kasih cucu. Tapi kalau sampai 3 tahun duk keras lagi, tak mau lagi, wadribuhum. Nabi suruh ni perintah daripada Allah. Tapi kita hari ni nak marah tak boleh. Salah. Ni main mana ni keadaan yang ada. Sebab itu ayah ibu bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak di rumah. Nak rak pergi sekolah tu dia keadaan. Marah pun tak boleh. Tak semayang pun tak boleh. Saya duduk di sekolah, tuan-tuan. Lah pun duduk sekolah lagi. Dia bantah sombong muka main, panggil kena 3 rotan, barulah kelih kita ada bagi salam. Sombong. Kena 3 rotan, dia tak pernah kena rotan di rumah. Bila kena rotan di sekolah, bekas pengetua tibai, saya tak tibai lah, pengetua tibai, barulah kelih guru bagi salam. Ada hormat guru, tidak tak ada. Ini budak-budak. Kemudian diajar oleh Allah. Pukul masa umur 10 tahun. Pukul tak boleh, jakar tak boleh, marah tak boleh, jelin pun tak boleh. Jadi ini keadaan, tuan-tuan. Sebab itu peranan ini balik kepada ayah ibu di rumah. Sebab itu pahala besar bagi orang perempuan. Suami keluar bekerja mencari rezeki, siapa yang nak urus rumah ialah perempuan. Maka semasa kecil didikkannya ialah perempuan. Sebab itu perempuan ni pahala besar, tuan-tuan. Dia tak pergi jihad, tak menanggung senjata, tak pergi sembahyang jemaah, tapi pahala yang suami dia buat, dia dapat kongsi. Sebab itu mana-mana wanita, mana-mana perempuan, dia mendirikan solat, dia taat suami dia, dia mendirikan solat, dia jaga kehormatan diri dia, maka dia boleh masuk mana-mana pintu syurga. Ini penghargaan yang tinggi daripada Allah. Suami dia keluar ke jemaah, dia dapat pahala. Dia treka baju, dia basuh kain, dia bersih rumah, dia didik anak-anak. Jadi mana-mana wanita yang taat kepada suami dia, diri salah, bila dia jaga kehormatan diri dia, kemudian dia mati, bagi dia syurga. Sebab tanggungjawab dia besar di rumah. Anak-anak duduk dengan siapa? Dengan dia. Jadi cukup orang perempuan, habuan dia, mana-mana wanita yang mendirikan solat sehari semalam 5 waktu, taat kepada suami, menjaga kehormatan diri, hari akhirat dia masuk surga. Ini penghargaan yang tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian dia mengurus di rumah, bersih rumah, basuh pakaian, menanak bagi makan rumah dalam medan untuk ibadat dia. Walaupun dia tak dapat keluar menanggung senjata zaman Nabi, tak dapat keluar sembahyang Jumaat, tapi pahala ada pada mereka, diberi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ini peraturan, adab, tata susila, sopan kita dengan junjungan kita, sopan kita, adab kita dengan Allah yang menjadikan kita, menghidupkan kita, memberikan rezeki kita, menyembuhkan penyakit kita, memberi kita penglihatan, memberi kita usus yang baik, jantung yang sihat, buah pinggang yang sihat. Apa Allah minta? Wahai orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi ayat ini turun. Ayat ini turun semasa Nabi menjadi pemerintah di Madinah. Turun kepada Nabi sebagai kepala negara. Jadi jangan mendahului Allah dari atas sampai bawah. Tidak mendahului Allah dan Rasul. Nak buat, refer balik, tengok balik apa perintah Allah dalam semua kegiatan hidup. Kalau Nabi sebagai kepala negara dan menguruskan negara, menguruskan kewangan, menguruskan undang-undang, menguruskan hubungan antara bangsa, dua negara besar yang nak runtuhkan Islam, Parsi dan Rom. Turun ayat ini kepada Nabi, jangan mendahului Allah dan Rasul. Diberitahu kepada Nabi untuk sampai kepada umat. Itu adab kita, adab kita dengan Allah dan Rasul. Dari atas sebesar-besar Nabi sebagai kepala negara, sampailah kepada orang yang paling lekeh dalam dunia, itu hamba. Hamba-hamba ini tawan dalam peperangan. Jadi sampai kepada kita, orang bawah, layman macam kita. Jangan mendahului Allah dan jangan mendahului Rasul dalam semua aspek kehidupan. Karena Nabi bacakan ayat ini kepada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat terima dengan titisan air mata, tuan-tuan. Satu kebahagiaan bahawa nak hidup ini ditunjuk oleh Allah semua sekali. Ditunjuk oleh Allah semua sekali. Tapi bila umat Islam jauh daripada Islam, akhirnya umat Islam tinggal perintah Allah, perintah Rasul. Tinggal perintah Allah, tinggal perintah Rasul. Buat sendiri, tak rujuk kepada apa yang Allah minta supaya rujuk. Tak minta kepada apa yang Rasul suruh rujuk. Sebab Rasul sebelum dia wafat sallallahu alaihi wasallam 10 tahun memimpin negara. 10 tahun memimpin negara Madinah Al-Munawwarah sebagai kepala negara, sebagai ketua hakim, sebagai murabbi, sebagai guru. Dan Nabi sebut innama bu'istu mu'alliman. Saya diutuskan sebagai seorang guru. Sebab itu untung yang jadi guru ni, tuan-tuan. Walaupun dia tak boleh jadi kaya jadi guru, tapi kalau amalan diterima Allah, pahala bawa sampai ke dalam kubur. Nabi sebut arba'atun tajri alaihim ujuruhum. Ada 4 kategori manusia, pahala berjalan terus walaupun sesudah dia mati. Salah seorangnya ialah rajulun 'allama ilman, seorang lelaki yang mengajar satu bidang ilmu pengetahuan. Kemudian ilmu yang ada ajar itu diterima pakai. Kalau kita di sekolah ini guru mengajar matematik, anak murid dia lembab, tak boleh, tapi dia boleh guna komputer, kalkulator untuk dia menjaga di pasar malam. Dia menjual barang-barang. Anak saya tunjuk kat saya, dia kata, Pak, belajar sekolah yang kami belajar dulu mengaji. Dia tak boleh mengaji, tapi hari ini dia jadi senang, dia menjaga. Dia boleh tahu guna kalkulator, tahu guna macam mana nak kira. Itu ilmu yang boleh dipakai, diguna pakai. Maka pahalanya sampai dia mati pun ilmu itu diguna pakai, pahala berjalan terus. Rajulun 'allama ilman fa ajruhu yajri 'alaihi ma umila bihi. Seorang lelaki yang mengajar satu bidang ilmu pengetahuan. Kerana ilmu pengetahuan itu diguna pakai, pahala mengalir terus kat dia walaupun sesudah dia mati. Ini guru habuan, tuan-tuan. Habuan untuk dia. Walaupun tak boleh kaya jadi guru, tak boleh kaya, tapi habuan dia sampai ke mati.
Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya dalam apa bidang pun. Jadi turun ayat ini kepada Nabi kepala negara. Bermula daripada atas, kena tengok apa yang dilakukan tidak mendahului Allah dan Rasul. Mana apa tidak mendahului Allah dan Rasul. Rujuk balik kepada Allah dan Rasul. Rujuk balik kepada Allah pada rujuk kepada Al-Quran. Rujuk balik kepada Rasul, kepada Sunnah. Sebab itu kita selalu sebut, Nabi beri ingatan, aku tinggal kepada kamu dua. Selama mana kamu berpegang kepada kedua-duanya, selama itu kamu tidak akan sesat, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi Nabi tunjuk. Jadi kita nak rujuk macam mana, kita tak nak. Maka bila kita tak tahu, Allah bagi juga dalam ayat lain, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu. Jadi tanya orang yang tahu. Kalau kita tak tahu, tanya orang yang tahu. Jadi Nabi terus Jibril mai tunjuk. Macam seorang lelaki dia mahu nak bunuh Nabi. Dia mahu nak bunuh Nabi, dia bawa pedang dia di belakang. Kalau dia dapat bunuh Nabi, maka dia bebas dari belenggu perhambaan. Dan mahu dekat Nabi, Nabi tanya, apa pasal kamu datang? Masuk masjid, dia kata saja. Kalau saja, kenapa kamu selit pedang kamu di belakang? Kamu sembunyi pedang kamu di belakang. Dia tak tahu, Jibril bagi tahu. Terkejut dia, bagaimana Nabi boleh tahu? Sedangkan dia berbisik dengan tuan dia di padang pasar, siapa pun tak ada. Kalau engkau dapat bunuh Muhammad, engkau akan bebas daripada belenggu perhambaan. Dia pun datang ke Mekah dengan harapan nak bebas, boleh bunuh Nabi. Tapi bila nak bunuh, tak ada nak bunuh lagi. Nabi tanya, kenapa kamu datang saja? Kalau saja, apa pasal kamu sembunyi pedang kamu di belakang? Terbongkar rahsia. Akhirnya masuk Islam. Masuk Islam. Jadi Allah turun ayat ini cukup besar, menjadi pengajaran kepada umat Nabi. Apa pun nak buat, tempat rujuknya Allah dan Rasul. Rujuk kepada Allah pada rujuk kepada Al-Quranul Karim. Rujuk kepada Rasul ialah sunnah, perbuatan Nabi, perkataan Nabi, pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita di Malaysia ni hebat, setiap negeri ada mufti, tuan-tuan. Sebab itu orang Arab dia mai. Dia mesti negara kamu, negara Islam. Saya lalu satu kawasan, tuan-tuan, saya bilang masjid. Ada 8 masjid. Zuhur tak ada habis. Daripada satu masjid ke satu masjid dekat dengan Pulau Pinang. Di Kedah. Padan orang Arab main, dia kata, akhi wallahi bila dukung. Ya memang betul, kami orang Islam sini. Satu kawasan. Tak ada habis pun. Satu masjid yang pertama bang sampai masjid yang 6 ke 7 barulah habis. Jadi makna orang situ diri solah daripada dulu. Ini kawasan Haji Abdullah Pahim dulu ni. Tok guru kita di Malaysia, Abdullah Pahim. Jadi ini ayat ni cukup besar. Termasuk ayah ibu, termasuk kita dalam apa hal nak buat, mesti refer balik, tengok balik kepada apa ketentuan Allah, apa larangan Allah, apa larangan suruhan Rasul dan suruhan Allah dan suruhan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, Allah kasih supaya semua amalan kita buat menjadi ibadat dan pahalanya boleh bawa balik sampai ke akhirat selain dia dapat kesenangan dunia. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasul dalam semua aspek itu. Jangan mendahului Allah dan Rasul. Kemudian Allah beri peringat balik, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Iman yang ada itu ditingkatkan sehingga dapat melahirkan ketakwaan kepada Allah. Dan Allah sebut bertakwalah kamu kepada Allah. Bukan Allah sebut begitu saja. Allah adakan program puasa sebulan setahun sekali untuk melahirkan takwa. Kemudian takwa di mana? At-taqwa hahuna. Nabi tunjuk ke dada. Di mana lahir takwa? Daripada iman. Sebab itu Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Daripada beriman ditingkatkan sehingga menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Pasal apa? Kita panjang mana pun usia kita, umur kita, hebat tahun mana pun, satu hari mesti balik bertemu Allah. Satu hari mesti balik bertemu Allah. Fir'aun dia sambung kat Nabi Musa. Dia bunuh yang perempuan, yang lelaki dia biarkan hidup. Yang bunuh lelaki, perempuan dia biarkan hidup. Kemudian biar hidup lelaki perempuan jadi perhambaan kepada dia. Tapi ke mana dia nak pergi? Ke mana dia nak pergi? Dia sampai tepi laut. Nabi Musa AS, umat Nabi Musa kata, Musa, Fir'aun dah dekat. Nabi Allah Musa kata tak apa. Kemudian Allah Ta'ala perintah, wadrib bi'asakal bahr. Kataklah, pukullah laut itu dengan tongkat. Kemudian dia dapat lalu. Fir'aun pun dapat lalu sampai tengah. Sekarang habis semua. Allah timbulkan Fir'aun supaya rakyat dia tengok bahawa Fir'aun ni bukan Tuhan. Kemudian dekat nak mati, amantu bima amana bihi Banu Israel. Aku beriman apa yang diimani oleh Bani Israel. Tapi Allah jawab dalam Quran, ana waqad asaita, apakah sekarang kau nak beriman? Yang sebelum ini kamu derhaka habis-habisan. Sebab itu kita dah nyawa sampai halqur nak mati dah, baru nak mengucap la ilaha illallah. Nak mengaku Allah Tuhan kita, tak ada habis dah. Tapi dulu kita heboh dulu, penulis tulis dalam majalah kata Fir'aun beriman, dia nak bagi orang sonok saja baca. Sebenarnya saja ya, wakat kutuk dia, Fir'aun mana beriman. Dia kata amantu bima amana bihi Banu Israel. Saya beriman kepada apa yang beriman oleh Bani Israel. Iman dia tak ada terima Allah. Kerana sengaja Allah tak bagi tenggelam, bagi dia timbul supaya rakyat dia tengok, supaya rakyat orang kemudian tengok tu dia Fir'aun. Bukan besar sangat, bukan besar sangat dia, tapi sombong dia, sehingga dia mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang tertinggi. Fa'akhadallahu, Allah ambil dia kerana kesombongan dia. Kemudian wattaqullah, naklah kamu bertakwa kepada Allah. Semua umat Islam dia kena asuh diri dia. Kita panggil pendidikan kendiri. Boleh mengaji anak mula, yang tak boleh mengaji kena usah pendidikan kendiri, didik diri sendiri. Dalam bahasa Arab dipanggil tarbiyah zati, pendidikan kendiri. Macam mana mai kalimah ini? Bagaimana Mus'ab bin Umair, bila mak pak dia tak terima dia bila dia masuk Islam. Maka tak tinggal Islam, mak tak bagi apa. Tak apa, mak tak bagi apa. Balik main daripada hijrah ke Habasyah, pakai baju guni padi. Macam guni padi, Nabi tayak dia orang senang. Tapi bila dia masuk Islam, Allah uji dia. Mak dia suruh dia tinggal Islam, dia tak tinggal. Tak tinggal, mak tak bagi apa, tak apa. Pakai baju macam guni bila balik daripada Habasyah, Nabi tayak. Kemudian Nabi suruh dia pergi ke Madinah sampai Islam dengan sahabat dia, orang buta, muadzin Nabi SAW. Bagaimana dia dapat sama? Nabi suruh yang masuk Islam pergi ke Madinah bersama-sama Musa. Dia ada pendidikan kendiri, tarbiyah zatiyah. Kita bersama tak boleh mengaji, tak boleh pergi tempat mengaji keuzuran, kita boleh baca Quran, kita tingkatkan iman. Ya Allah Ta'ala suruh kita buat, ya Allah Ta'ala larang kita tinggal. Kemudian ya Allah Ta'ala suka kita dekatkan diri kita sampai kita mati. Ini dipanggil pendidikan kendiri. Kita dah tua, tak boleh makan masjid. Patut makan masjid hebat. Sebab tu orang pergi Mekah sikit pun tak rugi. Dia menjadi delegasi perwakilan daripada tempat dia, tapi banyak dia tak wazan, dia pergi gitu aja. Dia doa untuk dia aja. Sebenarnya satu kampung dia, umat Islam dia nak kena doa. Dia delegasi perwakilan daripada tempat dia datang untuk menghadap Allah. Satu salat sama dengan 1,000 salat di tempat yang lain. Sekali dia sembahyang di Masjidil Haram. Kemudian dia tambah lagi dengan jamaah 27 kebajikan. Jadi 1,000 kali 27. Sebab tu saya duduk melawat dengan sahabat kita Haji yang duduk di Mekah selalu ni. Malam ni dia tak ada kau di Mekah, dia selalu di Mekah. Satu salat 1,000 salat di masjid lain dalam dunia, kali balik dengan 27 kebajikan.
Tak rugi. Sebab itu kita pergi Mekah, pergi Madinah. Tak rugi tuan-tuan. Sebab itu kena ada niat, walaupun kita ambil sikit niat. Umpun saya lalu impun tuan-tuan sebulan RM50. Ya Allah, sampailah ke Mekah untuk menjadi tetamu kau. Kemudian dapat pergi rasa senang. Rasa senang. Pasal harapan Allah bagi yang kita duduk impun sebulan RM50. Tak pergi dengan tabung haji, pergi dengan hak murah ni tuan-tuan. Duduk tak mana boleh. Boleh tuan-tuan. Tegak ayat azan, Masya Allah. Semayang, satu solat, dia ingat nanti satu solat, 100,000 solat tempat lain. Kali dengan jamaah, jangan duduk semayang dalam bilik. 27 pula. 100,000 kali 27, satu solat. Sikit pun tak rugi duit kita belanja. Sebab itu kita yang tak pergi lagi, kita dah impun dulu tuan-tuan. Minta kepada Allah. Kemudian sebelum boleh pergi, boleh buat keluar zakat. Kemudian kalau kita mati, anak-anak boleh buat haji badal. Untuk kita, duit kita ada. Pesan dah. Kalau ayah mati, mak mati, belum sampai. Belum boleh menjadi tetamu Allah. Duit yang mak simpan, ayah simpan ni, ayah nak pergi Mekah, mak nak pergi Mekah. Kalau dia boleh buat kediri, dia ada pergi haji, dia buat kediri. Kalau dia tak boleh upah. Dia buat haji badal. Jadi wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Apa pun yang hamba-hamba dia duk sombong kepada, cakap lebih kurang kepada Allah, cakap lebih kurang kepada Nabi. Allah mendengar dan lagi Maha mengetahui. Islam ni bagus orang dulu, tapi untuk orang yang berpindah rendah saja. Ini orang Melayu cakap. Tapi Allah masih bersedia untuk memaafkan. Islam ni bagus, tapi susah untuk orang zaman nomad. Bukan zaman lah. Lah tak sah. Dia ingat zaman Nabi tu orang Arab, orang Islam saja. Zaman Nabi munafik pun ada, kafir pun ada, majusi pun ada. Yang bunuh Sayyidina Umar itu majusi. Dia tak tahu. Tapi Allah Maha mengampun. Dia minta maaf, Allah maafkan. Kita dan Allah Maha pengasih. Sebesar mana kesilapan kita dunia ini, sebelum kita balik, kita pun ampun. Cuma hutang. Berhutang dia suruh tulis. Kemudian tuan-tuan kalau jadi imam jenazah, ingat dulu. Tuan-tuan terima kasih boleh munjung jenazah, boleh sembahyang jenazah. Kemudian kalau boleh pergi sampai kubur, Allah bagi qiratan ni. 2 qirat pada 1 qirat sebesar bukit Uhud. Kemudian sekiranya dia ada buat kesilapan pun kemaafan. Dia habislah dengan kita dunia ni. Sekiranya dia berhutang, dia tak mampu bayar. Kalau mampu dia halalkan, dia halal. Kalau tak mampu, jumpa keluarga dia. Jangan sembahyang kat begitu. Sebab ada hutang, susah di alam bawah. Sebab itu Nabi tanya, ada hutang tak ada hutang? Ada penjamin, ada. Nabi salah. Kalau ada hutang, tak ada. Sahabat sembahyang. Jadi hutang berat. Tapi kita ini dunia moden tak hutang tak cukup. Kena berhutang. Tapi hutang kena ingat. Ada tulis kemudian ada orang yang boleh jamin tolong bayar. Boleh tolong bayar insya-Allah. Jadi bertakwalah kepada Allah. Naklah kamu bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Jangan kamu mengangkat tinggi suara kamu terhadap Nabi. Sebab Nabi bukan manusia biasa. Manusia, tapi ini pilihan Allah. Manusia yang terbaik dalam dunia. 124,000 baginda yang terakhir dan terbaik. Dikasihi Allah. Dan kasih kepada umat. So, sonok nak kalau boleh nak jumpa dengan kita, orang yang beriman, tak pernah berjumpa dengan baginda. Baginda suka kalau boleh nak jumpa. Tapi tak boleh jumpa dunia, jumpa di akhirat. Apakah Rasulullah engkau boleh kenal mereka? Boleh? Boleh. Kalau haiwan kamu yang banyak mari bercampur dengan haiwan-haiwan yang lain, tapi ada tanda di dahi dia, boleh kenal? Boleh. Jadi Nabi kenal muka yang dibasuh dengan wudu, bersih. Bersih, dapat dikenali. Nabi kenal umat dia. Saya suka kalau nak boleh jangan sombong dengan ikhwan ni.
Tidakkah kami ikhwan engkau ya Rasulullah? Tidak. Antum ashabi. Ikhwani ialah orang yang datang sesudah saya beriman kepada apa yang saya bawa tapi tidak pernah melihat saya. Dapatkah Rasulullah kenal mereka? Dapat. Pada wajah mereka dibasuh dengan wudu bersih. Dia bersih. Ini untung kita walaupun kemudian Nabi kasih kita. Sebab itu kita sangat-sangat digalakkan. Banyak salawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila-bila masa pun duduk saja Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jaga tidur masalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita ingat lagi, tak apalah doa-doa yang lain kita baca. Siapa yang baca sampai Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih, diampun dosa-dosa kecil dah. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Masa tidur jaga tidur nak balik. Sebelum nak tidur baca dulu, ya Allah lindungilah saya dari azab engkau di hari engkau bangunkan hamba-hamba engkau. Bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah lindungilah hamba daripada azab engkau di hari engkau bangunkan hamba-hamba engkau. Minta kepada Allah. Kerana wahai orang beriman, jangan kamu angkat suara kamu, suara-suara kamu melebihi suara Nabi. Jakah, takak, tempik. Ada seorang sahabat dia tuli. Kemudian dia angkat suara kuat. Turun ayat ini, dia kata, bila Allah memurkai saya. Susah dia. Kemudian dia maklumkan kepada dia. Itu yang sengaja ni bukan sengaja, sebab dia memang tak dengar. Jadi angkat suara Nabi tak boleh. Angkat suara Nabi, angkat suara melebihi suara Nabi. Fauqa sautin Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul, jangan sombong dalam cakap. Panggil Muhammad yang tak boleh. Ada sekumpulan Arab dia mai ke rumah Nabi, hujurat Nabi. Panggil Nabi kau depan, Nabi duduk dalam. Nabi kalau tidur terlalu letih. Nabi tak jawab, dia mai ke belakang. Oi Muhammad, kami mai. Ya Muhammad, panggil Muhammad gitu ya. Ni adab kita tak boleh. Pak kita panggil nama Osman. Oi Osman. Tak ada adab. Ni Nabi. Dia mai panggil. Kemudian disebut dalam tafsir, kalau Allah dia panggil, dia tunggu, dia sabar. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahu. Kalau mereka sabar panggil ikut pintu depan, jangan Nabi keluar. Ada lebih baik dari mereka daripada tadi ditawar oleh Nabi, duk minta nak bagi supaya dibebaskan. Nabi bebas cuma ada limit. Tidak, Nabi nak bebas banyak lagi, tapi kerana kurang sopan. Panggil Nabi ke depan, Nabi tak jawab, pergi ke belakang. Waktu kita adab dia, pergi rumah orang tak boleh pergi ke belakang. Kita dulu buka pintu masuk sampai ke dapur. Kawan-kawan mai pun masuk ke dapur, tak kira orang. Sekarang kita dah faham, tak boleh. Tak mau tuan-tuan masa pun dah habis dah. Tak tu dulu. Mai pula lagi sekali minggu depan, kalau panjang umur. Cukup baik tuan-tuan, surah ini kita tahu. Jadi banyak dulu malam ni, jangan lupa, wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi malam ni takat tu saja tuan-tuan. Mudah-mudahan kita mendapat satu yang baik daripada apa yang ditulis oleh Tok Syekh kita yang telah balik bertemu Allah dan yang masih hidup. Dapat pelajaran kita malam ni. Sebarang kesilapan, kelemahan daripada saya mohon ampun kepada Allah. Kemudian terima kasih kepada tuan-tuan yang dapat bersama malam ini. Mai pula minggu depan untuk kita sambung balik. Mari kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.